Kalau tuan-puan ada modal yang besar untuk simpan emas, jangan beli gold bar yang kecil-kecil ni banyak-banyak. Ramai orang tak tahu dalam dunia simpan emas, lagi kecil saiz emas yang kita beli, sebenarnya lagi rugi dari sudut kos. Sebab emas bersaiz kecil macam 1 gram, dia ada gold premium ataupun kos pembuatan yang agak tinggi. Spread ataupun susut nilai yang kecil-kecil ni pun sebenarnya lebih besar, boleh capai sehingga ke 8 ataupun 9%. Maknanya tuan-puan terpaksa tunggu lama sikit untuk cover balik kos-kos tadi sebelum tuan-puan boleh dapat rasa untungnya dengan simpanan emas tuan-puan. Tapi beza dengan item besar macam 1 kilogram ni. Pertama sekali, kos premium per gram 1 kilo adalah yang paling rendah. Kedua, spread value untuk 1 kilo bar sangat-sangat kecil. So bayangkan dengan purata kenaikan harga emas sekitar 10% setiap tahun, penyimpan emas 1 kilo bar ni sebenarnya dah boleh capai break even atau boleh jana net profit yang bersih seawal tahun pertama lagi. Buat pemilik bisnes, pegang aset 1 kilo emas ni bukan sahaja protek kekayaan daripada inflasi, tapi juga sebagai powerful asset. Tuan-puan boleh bawa ke mana-mana institusi kewangan untuk dapatkan instant liquidity jutaan ringgit untuk modal pusingan bisnes tuan-puan tanpa perlu melalui proses yang rumit. Seni mengira spread, cara untuk maksimumkan keuntungan sebenarnya possible bila tuan-puan menyimpan emas dengan ilmu. Dan penting juga untuk tuan-puan letak target simpanan jangka masa panjang sebelum tuan-puan mulakan tabungan emas tuan-puan yang pertama. Buat yang dah ready dengan bajet nak menabur emas dengan circle yang unlimited ilmu emas, tuan-puan boleh cepat-cepat komen saja emas dan saya akan bantu tuan-puan simpan emas sampai kaya dengan sebaiknya.